Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama, wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Aki, sapu ke mana ni? Sapu je dekat pokok rambutan tu. Abang. Ha? Situ. Kat sini pula. Sini pun ada. Kat sini. Abang tahu. Janganlah kacau. Alah, orang nak tolong je. Orang nak tolong pun marah-marah. Tak apa, Kiki. Kita main sendiri, ya? Iya. Yeay, sayang Kiki. Kiki baik. Wah. Abang. Tengok ni. Cepatlah, bang. Tengok ni. Apa lagi, Ara? Wah, banyaknya. Ara nak? Ambil banyak-banyak, bang. Adik, buat apa tu? Jangan panjat, jatuh nanti. Alah, Ki. Tak jatuhnya. Jangan, kamu tu tak biasa memanjat. Tunggu Aki ambil pengait. Sedapnya. Panjatlah, bang. Panjatlah. Cepatlah, bang. Kejap. Hati-hati, bang. Tu. Kat situ. Hop. Sedapnya. Abang, bagi Lara. Abang ni. Sedap. Nak juga. Cepatlah, abang. Jap. Abang ambilkan. Tu, yang tu. Sikit lagi, bang. Sikit lagi. Tolong, abang. Ara. Itulah, abang. Bagi Ara lagi. Padan abang. Kan dah kena. Betul punya budak. Kan Aki dah cakap jangan panjat. Degil. Tolong Aki. Aki, tolong. Kau punya degil ni kan. Teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar? Nanti. Cepatlah. Boleh. Pada zaman dahulu, Aki. Mana kau nak lari, Kau tak boleh lari dari aku, kecil. Ya! Apa ni?
bergerak. Nanti lagi cepat kau tenggelam. Kan aku dah cakap, degil. Selamat tinggal. Tunggu kau kancil. Harimau. Tak serik-serik lagi ke? Asyik kena tipu je. Sedangkan aku yang hebat, licik dan lawa ni pun tak dapat tangkap kancil. Ini kan pula engkau. Aku Raja Rimba. Apa yang aku nak, pasti akan dapat. Aku takkan tertipu lagi. Semoga berjaya.